Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam yang penuh berbahagia ini, selepas pertemuan kali terakhir kita pada minggu-minggu di bulan Ramadan yang lalu, alhamdulillah, Allah masih lagi memanjangkan umur-umur kita untuk sama-sama berkhidmat dan berbakti kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala selagi mana hayat kita masih lagi di kandung badan. Dan alhamdulillah, bertemunya kita pada pertemuan kali ini untuk membicarakan suatu perkara yang saya rasa saya nak bagi pencerahan dan penerangan tentang rahsia bicara suatu surah yang pernah diwasiatkan dan diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mendepani cabaran-cabaran dan fitnah-fitnah yang bakal mendatang di akhir zaman. Surah yang dimaksudkan ialah surah Al-Kahfi. Dan pada malam ini secara intro kita akan cuba membicarakan dan membongkar apakah perkara-perkara yang sebelum ini menjadi kegelapan dan kekeliruan di antara akal dan agama, dan fitnah yang bakal dimunculkan oleh musuh utama di akhir zaman, iaitu Dajjal. Bila kita nak berbicara dan mempersoalkan tentang surah Al-Kahfi, antara hadis-hadis yang masyhur yang pernah diriwayatkan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza ashra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Dan ada juga riwayat yang lain, min akhiri surah Al-Kahfi usima minad dajjal. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca, sesiapa yang menghafaz, maksudnya membaca dan menghafaz dengan penuh keyakinan, dengan penuh pencarian, dengan penuh analisis, dengan penuh ujian, dengan penuh keberadaan dan berjaga-jaga 10 ayat yang pertama daripada awal surah Al-Kahfi, dan ada riwayat lain menyebut 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi usima minad dajjal. Dia akan terjaga, dia akan terbenteng, dia akan didefend daripada fitnah-fitnah Dajjal. Dan ada riwayat yang lain menyebut, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat,
maka Allah akan membentangkan dan melitupi cahaya kepadanya sampailah ke Jumaat yang akan datang ataupun Jumaat yang kedua. Ini antara ada beberapa hadis yang menceritakan tentang pesanan dan wasiat Rasulullah agar sentiasa dalam pengekalan kita membaca surah Al-Kahfi, mengkaji, memahami dan mentadbur setiap ayat-ayat dan makna-makna yang tersirat serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi. Pada peringkat permulaan pada malam ini kita nak sebut bicara Al-Kahfi sebenarnya adalah menceritakan tentang sesuatu perkara yang terpendam, sesuatu perkara yang terselindung, sesuatu perkara yang tersembunyi. Bila dah dia terpendam, dia terselindung dan dia tersembunyi, maka dia akan menjadi satu kerahsiaan yang cukup besar dan dia akan menjadi tanda tanya ataupun tanda soal. Sebab banyaknya tanda tanya, sebab banyaknya tanda soal inilah yang menjadi kekeliruan kepada umat di luar sana, yang menjadi kekaburan kepada umat di luar sana, yang banyak menyebabkan kehilangan arah dan tujuan masing-masing di dalam hidup dalam cuba untuk memahami aspek-aspek yang tersembunyi dan terpendam di dalam surah Al-Kahfi. Bila kita dah banyak keliru, bila kita dah banyak kabur, bila kita dah banyak kehilangan arah, inilah peluang-peluang yang akan digunakan oleh pengaut-pengaut keuntungan dan laba-laba dunia, akan digunakan oleh kumpulan-kumpulan, syarikat-syarikat ataupun organisasi-organisasi tertentu, yang mana perkumpulan ataupun organisasi ini saban hari, setiap masa, ketika dan waktu adalah mereka-mereka yang memusuhi Islam, sedaya upaya untuk menyuntik dakyah-dakyah bagi melemahkan agama, bagi melemahkan akidah, bagi melemahkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah, kepada agama, kepada Rasul dan seumpama dengannya. Jadi ironi di sini yang paling pasti yang harus kita faham, fitnah ini akan dibuat dan dimunculkan bukan oleh manusia-manusia yang jahil. Fitnah ini akan dibuat dan dimunculkan oleh manusia-manusia yang bukan tidak berpengetahuan. Tetapi yang pasti fitnah ini akan dibuat oleh manusia-manusia yang tahu, manusia-manusia yang alim, manusia-manusia yang berpengetahuan, manusia-manusia berinformasi, manusia-manusia yang bermaklumat. Sebab mereka fahamlah, tetapi garis kasar sejarah perjalanan mereka telah tersasar, mereka telah tersalah dan terseleweng, menjebakkan diri mereka bersama kumpulan-kumpulan yang nak memalingkan agama Allah daripada penganutnya, semata-mata nak mengaut keuntungan dunia. Mungkin dia nak kesenangan dunia yang bersifat sementara, mungkin dia nak kemewahan dunia yang bersifat sementara, mungkin dia nak pangkat, darjat, glamour tertentu yang bersifat sementara. Walaupun mereka benar-benar memahami bahawa ini adalah agama yang asli, agama yang tulen dan terbaik untuk umat seluruh dunia, tetapi kerana mereka mengambil satu peranan yang menjadi simbol dan lambang kepada Dajjal, mereka sanggup menutup sebelah mata mereka, melihat segala yang terseleweng sebagai biasa, melihat segala keburukan sebagai biasa, melihat segala kejahatan dan maksiat sebagai biasa, demi meraih keuntungan-keuntungan materialisme yang bersifat sementara tadi. Jadi kita perlu ingat, musuh utama yang akan datang bukan calang-calang manusia. Dia walaupun diberikan umur yang panjang oleh Allah, tetapi dia diberi ilmu dan teknologi yang cukup tinggi, yang mana ilmu-ilmu dan teknologi ini membakar keyakinan-keyakinan dan akidah kita untuk berpaling daripada Allah, Rasul dan agamanya. Jadi bila kita faham di sini, Al-Kahfi memulakan bicaranya menceritakan sebuah kegemilangan, menceritakan sebuah keagungan. Tetapi kalau kita tidak pandai menjaga kegemilangan,
kita tidak pandai menjaga keagungan, pasti dia akan jatuh, pasti dia akan rebah dan tersungkur. Dan ini adalah pemula kembali kepada kita untuk sama-sama bangkit daripada lena, untuk sama-sama bangkit daripada tidur, untuk sama-sama keluar daripada gua. Untuk apa? Membangunkan kembali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaksikan kepada Al-Quran, berpaksikan kepada sunnah Nabi. Tidak perlu lagi kita menunggu, kerana tidak akan turun kitab yang baru kepada mana-mana Nabi, dan tidak akan pernah lagi turun sunnah-sunnah kepada mana-mana Rasul selepas ini. Jadi inilah peluang. Jadi akibat daripada kekaburan dan kekeliruan inilah maka akan timbulnya kekafiran dan keingkaran. Yang tang kafir ni amat berbahaya. Pernah disabdakan oleh Rasulullah, antara yang paling ramai pengikut Dajjal di akhir zaman ialah umat Yahudi dan kaum wanita. Yahudi kita tak heran, Yahudi kita tak pelik, sememangnya golongan terbesar mereka banyak memusuhi agama Allah, walaupun kita tidak pernah menafikan wujudnya kumpulan-kumpulan yang baik, seperti yang terjadi di serata dunia, seperti kumpulan Najrah, seperti kumpulan Agudat Israel dan beberapa perkumpulan yang lain. Mereka adalah Yahudi-Yahudi ortodok yang masih sayangkan agama mereka dan nak mewujudkan kecintaan dan keamanan atas dunia ini. Tetapi yang menjadi kebimbangan kita ialah kaum wanita. Kaum wanita ini bersifat umum, maka di dalamnya pasti ada kumpulan-kumpulan yang memang telah kafir, yang memang telah tersalah, yang memang telah terseleweng. Tetapi dalam masa yang keemasan inilah Dajjal akan gunakan sepenuhnya peluang untuk meraih kumpulan yang menjadi musuh bagi dia, iaitu umat Islam di kalangan wanita. Jadi dalam masa yang sama kita perlu berhati-hati. Jagalah keluarga masing-masing, agar isteri-isteri kita, anak-anak perempuan kita, adik-adik perempuan kita, anak-anak saudara perempuan kita, anak-anak jiran dan tetangga kita, anak-anak qaryah dan kampung kita, agar tidak terjebak dalam fitnah yang bakal melanda umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi perkara yang saya nak sebut, keingkaran. Keingkaran boleh berlaku dalam dua konteks. Pertama, ingkar kerana lalai dan jahil. Mereka ingkar kerana mereka tak faham. Mereka ingkar kerana mereka tak tahu. Mereka ingkar kerana tak mahu mengkaji. Mereka ingkar kerana tak mahu belajar. Tetapi ada konteks yang kedua, ingkar kerana tahu dan faham. Ini yang paling menjadi permasalahan utama. Saya nak sebut di sini secara terbuka. Bila kita terlibat dalam medan dan dunia dakwah, kita akan bertemu dengan dua macam konsep. Satu, ramai orang yang suka kita. Di sana akan terbitnya pujian-pujian. Dan kumpulan yang kedua, ada orang yang tak suka kita. Di sana terbitnya tohmahan, makian dan cacian. Ini dunia biasa dalam medan dakwah. Tetapi di sana adanya lontaran-lontaran yang tidak berasas. Contohnya bila kita mengkaji tentang ilmu yang disebut sebagai eskatologi. Itu ilmu fitan yang menceritakan tentang strategi-strategi dan taktik-taktik musuh Islam di akhir zaman dan bagaimana untuk menangani dan menanggapinya. Dia juga membicarakan tentang strategi-strategi perang di akhir zaman. Inilah eskatologi. Bila kita membicarakan ini, ramai di luar sana yang tohmah, ramai di luar sana yang lontarkan tuduhan yang tidak berasas. Ini semua adalah pentaksub, ini semua adalah paranoid, ini semua adalah ilmu yang tidak berguna, menyumbang kepada syubhah kepada masyarakat, menyumbang kepada ketakutan-ketakutan kepada masyarakat. Ilmu seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Benarkah demikian? Dalam sebuah pertemuan,
Bila ditanyakan apakah resolusi yang terbaik untuk kita buat, dia jawab kembali berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi selama ini bila kita membahas dan membongkarkan ilmu tersebut, kita tak pernah meninggalkan Al-Quran pun. Dalam membongkar ilmu tersebut, kita tak pernah meninggalkan hadis Nabi pun. Dalam membongkar ilmu tersebut, kita tak pernah tinggal ilmu tauhid pun. Dalam membongkar ilmu tersebut, kita tak pernah meninggalkan fiqh dan ilmu-ilmu islamisasi yang lain pun. Sebab dasar dan pijakan kita ialah Al-Quran. Dasar dan pijakan kita ialah sunnah untuk membongkar event-event dan peristiwa yang pernah disarankan dan diberitakan oleh Rasulullah. Faham maksud pijakan? Pijakan tu maksud dasar dan sumber pengambilan. Jangan pula ambil kata pijak, nak suruh pijak Quran, pijak hadis, jadi tersilap pula. Hari ini kalau dia kata kita amal Quran, kita amal sunnah, kita akan selamat. Benarkah kita selamat? Kita ambil saja suasana yang membelenggu dan sistem yang memegang kita. Dari sudut ekonomi sahaja, yang pegang Quran dan sunnah sekalipun, adakah anda selamat daripada riba? Adakah anda selamat daripada loan? Adakah anda selamat daripada interest? Adakah anda selamat daripada pernah termakan makanan-makanan syubhah yang tidak diketahui halal dan haramnya, yang tidak diketahui sahih dan benarnya? Kita tidak akan pernah terselamat selagi sistem ini memegang kita. Memang kita dah guna Quran, memang kita dah guna sunnah. Bila mereka tuduh paranoid, bila mereka tuduh taksub, bila mereka tuduh syubhah, dalam masa yang pertama, mereka boleh pula menerima bahawa MH370 jatuh di lautan Hindi. Dia kata kita paranoid, mereka boleh terima pula bahawa vaksin tu boleh mencegah kanser dan penyakit-penyakit. Dalam masa yang sama mereka tuduh kita paranoid, mereka percaya pula ubat gigi atau Florida dalam ubat gigi tu boleh menghilangkan kaviti-kaviti dan perkara-perkara yang seumpama dengannya. Mereka boleh pula percaya Iran itu musuh Israel dan perkara-perkara yang berlarutan berpanjangan yang tak perlu saya senaraikan di situ. Apa yang menyebabkan kita jadi demikian? Anti-climax. Anti-climax kepada orang-orang yang tidak sealiran dengan kita. Ini yang menjadi masalah sebenar dalam dunia dan medan ilmiah, ceramah dan pengkuliahan. Kenapa jadi demikian? Kita akan sebutkan satu persatu. Cuba bayangkan di luar sana, berapa ramai ustaz yang kita ada, berapa ramai penceramah yang kita ada, berapa ramai pengkuliah yang kita ada. Tetapi kebiasaannya setiap ustaz, pengkuliah dan penceramah akan bergerak secara sendirian. Antara kelemahan kita sekarang, kita tidak pernah ada penyatuan dalam bab rumusan. Kita tidak ada pernah penyatuan dalam bab rumusan. Apa yang saya nak maksudkan ialah, bila kita bercerita tentang eskatologi, ustaz ini dengan idea dia, ustaz ini dengan ilmu dia, tiba-tiba malam esok datang ustaz yang lain dengan ilmu dan idea dia. Jadi di sinilah pendengar-pendengar akan terperangkap. Semalam ustaz ni baca ayat ni juga tapi cerita lagu ni. Malam ni ustaz ni datang ayat ni juga cerita lagu lain. Jadi orang dah mula kabur dan keliru. Hak mana hak betul ini? Hak mana hak benar ni? Kenapa jadi demikian? Sebab kita tak memahami satu benda. Inilah yang Al-Quran sarankan awal-awal lagi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Penyatuan antara teks dan konteks tidak selari. Apa dia teks, apa dia konteks? Sebab hari ini kita perlu memahami setiap pendakwah, penceramah dan pengkuliah, mereka mempunyai latar belakang hidup yang berbeza. Mereka mempunyai tahap pengajian dan pendidikan yang berbeza. Mereka mempunyai guru-guru yang berbeza.
Mereka mempunyai murid-murid yang berbeza. Mereka mempunyai ilmu-ilmu yang berbeza. Mereka mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang berbeza. Mereka mempunyai kepakaran-kepakaran yang berbeza. Mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang berbeza. Jadi disebabkan perbezaan itulah ilmu di antara seseorang dengan seseorang yang lain tidak akan pernah sama. Tetapi di dalam ketidaksamaan itulah apa yang saya maksudkan, kita tidak pernah duduk semeja untuk menyatukan setiap rumusan apa yang terbaik bagi isu ini, apa yang sebenar berlaku bagi isu ini, apa sebenarnya yang betul bagi isu ini, apa sebenarnya yang tulen bagi isu ini, apa sebenarnya yang palsu bagi isu ini. Faham ke tak ni? Baik, kita tengok beberapa perkara. Kalau mereka kata apa yang kita buat sekarang adalah taksub, paranoid dan syubhah, mengkaji tentang konspirasi-konspirasi yang telah dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menyuntik, meracuni, menghancurkan dan memusnahkan Islam. Mereka sebenarnya tidak pernah memahami antara teks dan konteks. Iqra' sebenarnya mengajar kita untuk mencari ilmu dengan lebih luas dan mendalam. Kita hari ini bukan sekadar untuk mentilawahkan Al-Quran, tetapi mengiqra'kan Al-Quran. Sebab antara tilawah dan iqra' jauh lebih besar peranan dia dalam mencari ilmu. Iqra' bukan sekadar baca, iqra' bukan sekadar kaji, iqra' bukan sekadar analisis, iqra' bukan sekadar bedah. Malah dia lebih luas dari sudut tilawah Al-Quran semata-mata. Sebab itu dalam Al-Quran bila kita bertemu teks bulan, kita bertemu teks bintang, kita bertemu teks matahari, kita bertemu teks gunung ganang, kita bertemu teks sungai dan laut. Selagi anda duduk di hadapan Al-Quran membaca teks-teks tersebut, anda tidak akan pernah mengenali bulan, bintang, matahari, gunung ganang dan laut sekiranya anda tidak mengambil konsep yang kedua, iaitu kontekstual. Duduklah bersila lama mana depan Quran, selagi anda tak keluar rumah cari bulan, anda tak akan pernah kenal bulan. Duduklah depan Quran, anda tak keluar rumah cari matahari, anda tak akan pernah kenal matahari. Duduklah depan Quran, kalau sebut laut dan sungai, anda tak pernah keluar rumah cari dan kenal laut dan sungai, anda tak akan pernah faham. Jadi inilah yang disebut antara teks dan konteks yang tidak selari. Kadang-kadang ada di kalangan kita baca ayat Quran, baca sunnah, tetapi konteks yang dia bawa jauh daripada senario sebenar yang berlaku di luar sana. Sebab dia mengambil teks semata-mata, gabung dengan ilmu dia tanpa konteks yang disebut sebagai pengalaman. Sebab pengalaman semakin banyak kita berjalan, semakin banyak kita berhijrah, semakin banyak kita menjelajah, melihat dan mengukur alam semesta Allah, ilmu kita akan makin luas terbentang. Inilah yang membezakan seseorang dengan seseorang yang lain. Bahkan tidak pernahkah kita melihat bahawa Allah banyak menyarankan ayat-ayat afalam yasiru fil ardi awalam yasiru fil ardi, tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi? Cuba kamu berfikir, cuba kamu merenung, cuba kamu tadabbur. Ini semua adalah ayat-ayat yang bersifat konteks tentang teks asal yang terkandung dalam Al-Quran. Bila kita memahami suasana dan senario sebenar, bila kita nak mengeluarkan ilmu, hujah dan pendapat selari antara teks dan konteks, inilah yang lebih banyak penerimaan daripada orang-orang ramai dan awam. Sekarang kita tengok, benarkah dalam Al-Quran tidak ada apa yang dinamakan eskatologi? Ambil dua saja Nabi yang bakal kita cetuskan sebagaimana fitnah yang cuba dimunculkan oleh Dajjal. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 3 makhluk Allah yang bernama manusia yang pernah cuba mengaku, mengklaim dan dakwa diri dia sebagai Tuhan. Pertama ialah zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa raja masa tu? Namrus bin Kan'an. Namrus bin Kan'an. Namrus ni orang yang hebat,
orang yang berilmu, orang yang pintar dan berpengetahuan. Namruslah mula-mula orang yang pakar dalam bidang architecture. Namrud pakar dalam bidang seni bina. Namrus juga pakar dalam bidang ilmu palmistri. Tahu palmistri apa? Palmistri ialah ilmu astrologi yang mencakupi dalam bidang horoskop. Horoskop tu yang kita belajar tentang 12 bintang itulah, yang ada Sagittarius, Capricorn, Leo, Gemini tu. Siapa pemula dia? Namrus lagi. Sebab bagi Namrus, dia nak bentangkan satu aliran keyakinan tentang bahawa ada satu Tuhan di luar sana, yang Tuhan yang cipta kita tu, biar dia buat kerja dia, jangan campur tangan dengan urusan makhluk yang bernama manusia di bumi. Bagi kami di bumi, biar kami sendiri yang urus urusan kami. Tidak ada hubungan antara pencipta dengan yang dicipta. Tidak ada hubungan antara khalik dengan makhluk. Sebab itu dia mencipta palmistri, horoskop untuk meramal nasib. Padahal dalam Islam kita dah ditegaskan tentang keyakinan dan kepercayaan kepada qada dan qadar. Tapi hari ni kita ramal sendiri nasib kita. Contoh Sagittarius, kalau hari ni berapa hari bulan, jadi demikian. Padahal takdir dah ditentukan. Kita pun duk baca lah, hari ni kalau berniaga tak laku mana, tak payah berniaga. Kita pun kadang-kadang terjerat dan termakan. Baca pula kalau bulan ni jadi lagu ni, minggu ni jadi lagu ni. Dia dah buat siap-siap untuk meramal nasib dan masa depan. Tapi dalam masa yang sama, pada zaman dia, pada zaman pengaruh dia, Allah dah bangkitkan seorang Nabi dan Rasul yang nama Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim ini kita tengok apa yang Allah nak ajar kita kaitan dengan eskatologi. Lihat bagaimana Ibrahim membesar. Ibrahim membesar dalam keluarga ayah dia Azar ini adalah seorang pembuat patung berhala. Kita kata, ya Allah, kalau boleh elokkanlah sikit salah silah keluarga Nabi Ibrahim. Biar bapa dia tu imam ke, tu lebay ke, dia ni Nabi. Itu perkiraan kita, tetapi perkiraan Allah lebih jauh. Dia nak Nabi Ibrahim membesar dalam keadaan konteks, membaca alam semesta, membaca persekitaran dengan lebih luas, sesuai dengan tugas besar dan mencabar sebagai Nabi dan Rasul. Bapa seorang pembuat patung berhala daripada kayu, daripada pokok, daripada batu-batu. Tak cukup dengan itu, bila selesai dibuat, dia minta Nabi Ibrahim pergi tolong jual. Nabi dan Rasul yang akan dibangkitkan Allah jual patung-patung berhala. Tetapi inilah paparan, senario, inilah konteks yang Allah nak. Jadi dalam masa yang sama Nabi Ibrahim membesar dalam suasana ini. Tetapi bila dia nak jual, dia kata apa? Wahai manusia-manusia yang tidak berakal, kalau kamu nak beli, untuk apa kamu membeli sebuah patung yang tidak dapat memberi dan manfaat dan mudarat pun pada kamu? Agak-agak cakap lagu tu laku tak barang kita? Memang tak mau bagi laku. Sebab dia nampak dah dan dia sebut kepada ayah dia bahawa tidak logik dan tidak mungkin Tuhan kita ini diperbuat daripada kayu, Tuhan kita diperbuat daripada batu, dan kita pula yang buat dia. Kita panggil dia Tuhan sedangkan kita yang buat dia. Ini logik yang terbit daripada pemikiran senario dan konteks tadi. Seterusnya bagaimana kita lihat dalam persepsi dan skop yang kedua. Bila Nabi Ibrahim mula nak mencari-cari pencipta sebenar, dia nak cari Allah, nak cari Tuhan. Gambaran dalam Al-Quran, malam-malam dia tengok alam semesta, dia tengok bintang. Buat pertama kali dia anggap bintang tu Tuhan. Tapi bila waktu siang, hilang dah sirna bintang. Tak mungkin ini pencipta, tak mungkin ini Tuhan. Malam saja ada, siang tak ada. Tak mungkin. Kadang-kadang dia tengok satu makhluk Allah yang lain yang nama bulan, cantik, purnama, indah, sedap mata memandang. Ni pun mungkin Tuhan. Tetapi bulan hanya nampak pada waktu malam, siang tak ada. Tak mungkin pencipta, tak mungkin Tuhan. Bila tiba waktu siang, tengok pula matahari, lagi besar,
dari bulan, lagi besar kuasa cahaya dia, lagi power cahaya dia. Ni mungkin Tuhan. Tapi bila sampai masa matahari pun akan terbenam, takkan siang saja Tuhan ada, malam pula tak ada. Mencari-cari. Sebab apa? Kontekstual, berinteraksi dengan alam semesta. Untuk apa? Untuk mengidealkan pemikiran Nabi Ibrahim. Sampai pada konsep yang ketiga. Pernah dalam konteks itu Allah minta Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung. Dia suruh rabik-rabikkan burung tu, koyak-koyakkan burung tu. Contoh kita kata burung ada 4 ekor, daripada sekok-sekok ni kerak kepala, kerak betih, kerak kaki, kerak tubuh, gaul sekali 4 tadi. Tetapi lepas gaul tu kamu ambil berasingan, buat macam 4 tompokan. Tapi bila tompok ambil ikut dan tu, kadang-kadang kaki hak sepatut 2 ekor masuk 3 kaki, ni masuk 4 kepala, ikut dan letak pada tempat yang berasing. Tiba-tiba kuasa daripada Allah, burung tu jadi lagu mana? Hidup balik. Di sinilah mengajar dia bahawa ada suatu kuasa yang lebih power, yang lebih agung, yang bersifat menghidupkan dan mematikan. Daripada percontohan tadi lagi menambahkan keyakinan Nabi Ibrahim bahawa apa yang dilihat dan ditemui sebelum ini adalah bersifat makhluk, tidak sama seperti yang menghidupkan burung-burung tadi. Sampai satu konsep lagi, dia nak buat satu benda yang cukup berbahaya dan boleh memakan nyawa dia, iaitu apa? Waktu hari keramaian. Memang menjadi tradisi di kota Babylon pada waktu tersebut, mereka akan merayakan satu keraian dan keramaian yang gilang gemilang pada setiap tahun. Tiba-tiba orang ajak dia, Nabi Ibrahim berbohong. Nabi Ibrahim bohong, kata dia kurang sihat, dia sakit perut. Jadi orang tinggal dia. Bila tinggal dia, semua tinggalkan, tinggal dia seorang. Dia pi tempat patung-patung berhala tu, dia buat apa? Dia cantah, tinggallah sekok hak paling besar. Dia letak kapak atau alat yang dia cantah tadi di tangan hak paling besar. Jadi ni ilmu logik tentang nak meyakinkan seseorang tentang keimanan kepada pencipta yang lebih tinggi daripada apa yang dihadapi sekarang. Bila diusul periksa, tahulah bahawa orang hak tak ikut keramaian malam tu satu-satunya ialah Ibrahim. Jadi orang serang dia, orang pegang dia. Dia kata, siapa yang buat semua-semua ni? Mana aku tahu. Dah kamu kata benda ni Tuhan, tanyalah Tuhan hak seorang tu, hak pegang kapak tu. Kok dia yang buat. Lagilah orang nak marah. Padahal kalau kita tengok apa yang tersirat sebenarnya, Namrus dia nak mengaku dia jadi Tuhan, betul. Logik di sini apa yang tak logik? Bila kita nak mengaku jadi Tuhan, perlu lagi kepada patung-patung sembahan, bang. Perlu lagi kepada berhala-berhala dalam wilayah kita. Sedangkan kita nak mengaku Tuhan, patutnya benda tu tak ada lah. Aku seorang Tuhan, buat apa berhala? Aku seorang Tuhan, buat apa patung? Tapi kenapa sistem patung dan berhala wujud? Sebab apa? Sebab Namrus pun tahu dia pun bukan Tuhan, dan dia juga mempercayai banyak dewa, banyak nama-nama dewa yang sudah wujud. Sebab itu untuk keluarga dia sendiri, dia nak mewujudkan satu kepercayaan, keyakinan dan akidah Trinity Tuhan berkeluarga, the family of God. Sebab tu selepas kematian Namrus, dia ada isteri yang nama Semiramis. Semiramis ni walaupun sebenarnya dia kahwin dengan Namrus, tapi bila Namrus meninggal, dia mendakwa bahawa dia ni mengandung bukan sebab hubungan badan dengan Namrus. Dia seolah-olah jadi macam wanita suci, Allah bagi anugerah mengandung sendiri, nak suruh nampak hebat. Dan sekali lahirlah anak dia Tammuz, atau disebut juga Tammuzi. Inilah Trinity pertama pada aliran zaman Namrus. Namrud, Semiramis, Tammuzi. Semiramis kita dah cerita, kenal dah semua kan. Perlambangan paling besar di kota New York tu, ada pegang obor tu, Statue of Liberty, itulah simbol Semiramis. Bukan saja-saja tu,
Jadi bila lahirnya Tammuz, waktu duk mengandungkan itulah dia buat pohon evergreen. Di pohon itulah dia menggantungkan hadiah-hadiah untuk roh siapa? Roh Namrus. Seolah-olah Tammuz adalah Namrus kaplikan, Namrus duplicate bagi Tammuz ni duplicate ataupun kaplikan bagi Namrus tadi. Pohon evergreen ni yang diperbesarkan dan menjadi pohon Christmas dalam agama Kristian. Sebab dia pun bawa aliran pagan kuno yang ni juga. Walaupun kita tahu dalam Islam, inilah bijaknya kenapa Allah cuba meleraikan fitnah tersebut dengan menjadikan Maryam mengandung tanpa bersuami. Lalu inilah yang digunakan sepenuhnya fitnah terhadap Nabi Isa. Nak cakap Allah tu dah jadi macam bapa, Ruhul Kudus, Nabi Isa tu anak Tuhan. Seolah-olah Trinity, dan Trinity wujud dalam semua agama dalam dunia kecuali Islam. Dan Nabi Ibrahim nak cantas awal lagi, so tinggal seorang sebagai kiasan. Walaupun hak tu bukan hak betul, hak tu memang bukan hak tulis, tapi nak terus satu saja, yang banyak-banyak ni mesti apa? Lalu akhirnya sampai kepada skop yang kelima, dia berdepan dengan Namrus sendiri. Bila berdepan, inilah dia berdebat dengan ilmu, walaupun dalam bentuk logik. Agak-agak kalau dia bacakan ayat-ayat daripada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Namrus nak terima pakai tak? Ni ayat yang Allah turun pada aku, bila aku baca kamu kena dengar. Dia nak dengar dah agak-agak. Namrus tak akan dengar. Jadi guna ilmu logik yang Nabi Ibrahim belajar daripada senario alam semesta dan konteks tadi. Bila dia tengok satu perkara yang Allah menghidupkan burung tu, bila Namrus tanya apa yang Tuhan kamu boleh buat, ikuti perbicaraan dan debat ni dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Tak boleh tengok. Nabi Ibrahim kata Tuhan aku boleh menghidupkan dan Tuhan aku boleh mematikan. Namrus kata kalau lagu tu aku pun boleh. Dia pun suruh pengawal dia pergi ambil 2 orang dalam penjara. Satu dia bunuh, satu dia tak bunuh. Hak aku tak bunuh, aku menghidupkan. Hak aku bunuh ni, aku mematikan. Aku pun boleh buat. Nabi Ibrahim kata apa? Tu bukan menghidup dan mematikan. Yang ni kamu tak bunuh, yang ni kamu bunuh. Kalau kamu betul-betul boleh menghidupkan, hak kamu bunuh ni, cuba perhidup balik. Tak boleh dah. Tersekat dah dia. Dia dah kalah dah. Tapi dia tanya lagi, apa lagi yang Tuhan kamu boleh buat? Dia ingat perlambangan senario alam semesta. Dia tengok bulan, bintang, matahari. Tuhan aku boleh menaikkan matahari dari timur dan membenamkan matahari ke barat. Kalau kamu nak mengaku kamu Tuhan, cuba kamu buat terbalik. Matahari naik ke barat, terbenam ke timur. Agak-agak Namrus boleh buat ke tak? Dua kali soalan KO dah Namrus. Terpinga-pinga, kelu 1000 bahasa. Tak boleh nak buat apa. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia kalah. Dia tahu Nabi Ibrahim benar. Tetapi inilah yang akan anda rasa bila anda menjadi penentang dan ancaman kepada kefahaman ini. Nasib yang bakal diterima oleh Ibrahim apa? Dibakar. Bukan kata hang benang bagi pingat, hang benang bagi anugerah, hang penang dipuji melambung. No way. Anda lawan dia, anda akan diancam. Anda lawan dia, anda akan dibunuh. Anda lawan dia, anda akan terima apa yang diterima oleh nabi-nabi dan pesuruh. Ada riwayat yang menyebut dalam beberapa buah kitab tafsir, sebelum dibakar dibuat satu manjanik yang besar, yang mana dalam kitab tafsir menyebut bahawa manjanik itu dibuat daripada seorang pemuda daripada wilayah Aqra yang bernama Haizan. Dikatakan Haizan inilah pencipta pertama kepada manjanik. Manjanik itu macam, dia ada macam satu bekas, kita tarik dia tu macam letak batu orang perang kota-kota dulu hak lancak tu. Jadi dia letak Nabi Ibrahim atas tu, dia nak baling kat mana? Baling kat bukit, baling kat gunung. Seolah-olah baling dengan kuat tu nak suruh bila kena bukit gunung bersepai, hancur, pecah tubuh Nabi Ibrahim. Tapi bila dimanjanikkan oleh pengawal-pengawal Namrus, apa jadi? Mati ke tak mati?
tak mati, selamat. Tak cukup dengan tu, dibakar. Bila dibakar, apa zikir Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Api tidak akan pernah dapat membakar Nabi Ibrahim dengan kuasa Allah. Itu bukan masalah mukjizat, bukan masalah kuasa. Sekarang nasib yang diterima Nabi Ibrahim, clue yang saya nak cerita bila anda lawan mereka. Sebab Nabi Ibrahim seorang kena bunuh. Kalau anda ramai, apa akan jadi pada negara anda?